Kementerian Pertahanan Malaysia, MINDEF, telah menegaskan komitmen berterusan dalam memperkukuh kedaulatan maritim negara melalui pelaksanaan Pelan Transformasi Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, yang lebih tersusun dan strategik. Pelan transformasi tersebut, yang sebelum ini dikenali sebagai Program 1525, kini telah disusun semula dan dijenamakan sebagai Struktur Kekuatan Angkatan 2040, FS40, bagi memenuhi keperluan keselamatan maritim masa hadapan. Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin, memaklumkan bahawa pelan ini dirangka secara komprehensif bagi memastikan TLDM kekal relevan dan berkeupayaan tinggi dalam menghadapi cabaran keselamatan serantau. Menurut beliau, menerusi pelaksanaan FS40, TLDM merancang untuk memperoleh sebanyak 31 platform baharu yang merangkumi pelbagai kategori aset ketenteraan secara berperingkat sehingga tahun 2040. Perkara tersebut dinyatakan bagi menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh Senator Dato' Rosni Sohar berhubung status terkini pelaksanaan program transformasi tersebut di Dewan Negara. Dalam rancangan Malaysia ke-12, RMK-12, kerajaan telah meluluskan sepenuhnya perolehan beberapa aset utama TLDM selaras dengan perancangan strategik yang telah digariskan. Antara aset yang diluluskan termasuk 5 buah Littoral Combat Ship, LCS, 4 buah Littoral Mission Ship, LMS, serta 3 buah LMS Batch 2 yang akan memperkukuh keupayaan operasi maritim negara. Selain aset-aset utama, TLDM turut menerima pelbagai aset sokongan yang berperanan sebagai pengganda kuasa atau force multiplier dalam meningkatkan keberkesanan operasi. Aset sokongan tersebut merangkumi helikopter operasi maritim, HOM, sistem pesawat tanpa pemandu Scan Eagle, serta Fast Interceptor Craft, FIC, yang diperoleh secara berperingkat. Bagi rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 pula, kerajaan telah meluluskan perolehan 2 buah Multi-Role Support Ship, MRSS, menerusi Rolling Plan 1. Dalam masa yang sama, pihak kementerian turut berharap agar cadangan untuk memperoleh 3 buah LMS Batch 4 dapat dipertimbangkan dan diluluskan demi memenuhi keperluan operasi TLDM. Bagi memastikan kesiapsiagaan armada sentiasa berada pada tahap optimum, TLDM melaksanakan pelbagai langkah termasuk penyelenggaraan berkala, latihan berterusan, serta pengukuhan sokongan logistik. Langkah-langkah ini amat penting bagi memastikan setiap aset yang dimiliki sentiasa berada dalam keadaan siap siaga untuk menghadapi sebaran ancaman keselamatan. Secara keseluruhannya, program transformasi 1525 yang kini berevolusi menjadi FS40 bertujuan merasionalisasikan struktur armada TLDM daripada 15 kelas kapal kepada 5 kelas utama, sekaligus meningkatkan kecekapan operasi, penyelenggaraan, dan pengurusan logistik dalam jangka panjang.